Duit ringgit jangan sayang ah. Betul. Duit ringgit boleh cari. Tapi kalau kita tak pakai suplemen, badan tak sihat, duit ringgit tak boleh cari. Bukan sangat nak belanja hari-hari pun tak ada. Betul. Ni kita belanja habis sikit. Janji kita ada duit belanja rumah sudah. Tu pun alhamdulillah. Boleh makan, boleh sihat. Kita sihat, kita happy. Betul tak? Kalau tak sihat, kita fikir. Fikir lagi sakit. Alah, otak lu fikir, aduh aku sakit ni. Kita kan, kita sakit mesti kita fikir, wah fikir sakit lah macam mana nanti nak buat kerja tak boleh. Kita akan fikir tu kan. Tapi kita ni kita dah makan suplemen macam ni, kita badan sihat, kita hati seronok, happy lah. Bayang pun senang Jalan pergi mana orang ajak pun kita bertembal. Tak lah. Bagi tahu ya betul tak? Ya betul. Alhamdulillah Allah ni. Tuhan Allah Taala bagi nak tu lah. Yalah. Jangan kata bertemu tu lah. Memanglah segala-galanya Allah Taala ni, tapi kalau kita tak berusaha tak boleh gerak tak? Ya. Kalau kita doa saja nak minta sihat pun tak boleh, kita kena cari benda-benda makan lagi sihat, ubat-ubatan kan. Betul. Macam tu kita minta rezeki lebih, tapi kalau kita tak mau buat kerja, lebih rezeki. Mana rezeki nak main? Takkan nak terjun golek ya. Itulah macam tu lah kita makan suplemen macam tu lah.